Selasa 4 hari bulan November, 6.30 petang. Ini ibu India giganti. Minggu lepas, selepas aku buat video tu saja, video yang sebelum ni, ibu ni hilang. Sebab aku balik dari ada hal kat luar kan. Balik dah sampai malam lah. Aku cari tak jumpa. Cari ngata aku suluh semua ke tempat kawasan ni tak jumpa. Ingat dah tak ada dah kan. Lepas besok pagi tengok ada. Mungkin dia tidur kat mana-mana kan. Video sebelum ni kan aku ada beritahu kalau tak silap aku akan tunjuk pembakar kedua. Pembakar kedua Oshamo. Dalam video sebelum ni pun ada pembakar tu, masa tu dia masih remaja kecil lagi kan. 4 hari bulan 2. Hari ni 4 hari bulan 11. Cukup 9 bulan. Sekejap lagi aku nak timbang lah. Sebelum tu jom kita tengok dulu pembakar tu yang aku kata tu. Sebelum timbang kita tengok lah. Ya, ni pembakar tu. Kaki dia lain pada ayat camuk kat ni depan aku. Kaki dia warna agak cerah. Kebanyakan yang lain-lain tu kaki kuning. Tapi tengok dalam video ni tak apa nampak sangat kuning. Kalau tengok dengan mata nampaklah kuning. Tu jantan tu lah. Nak timbang. Sekejap aku nak timbang dah. Jom kita tengok dekat-dekat ni. Tinggi bila dia ukur ujung kaki tu kan. Aku ukur tinggi macam tu lah. Ukur jenis tarik tu. Kuku kaki tu sampai ujung paruh tu tarik. Macam ini aku ganti. Kalau tuan-tuan tak pasti macam mana aku beritahu macam mana ukuran yang aku cakap ni. Aku takut tuan-tuan tak faham, tuan-tuan buka YouTube. Ada ukuran, buka YouTube ayam India giganti. Search tengok. Dia pun ukur macam mana. Dia pun ukur tarik. Pegang leher, pegang kaki, tarik. Lepas tu ukur berapa sentimeter. Aku cuba timbang ni. Maaf kalau tak apa nak jelas sikit video. Nampak ni. Angka kosong ni 9 ni kosong. Kita tengok berapa aku tak nampak jelas ni. Berapa dia boleh pergi. 4.7 lah. Pasal aku 4.7. Untuk umur dia yang 9 bulan hari ni, 4 bulan 11 meletas pada 4 bulan 2. 4.7 kilogram. Nampak kan? 4.7. Jangka umur dia lepas tahun dah 1 bulu ke boleh lebih lah 5 kilo ni. Dengan mudah lah ni, dengan mudah sebab tengoklah saja. Baru 9 bulan dapat 4.7. Ni aku cuba lepas 2 ekor induk.
Ini yang tadi lah, yang aku timbang tadi, 4.7 tadi. Minggu lepas kalau tak silap aku, minggu lepas aku buat. Lebih kurang macam tu lah. 4.55 dia ni, dekat 4.6. Ni timbang pula ni boleh cukup dia 9 bulan. Dah 4.7 lah. Mungkin sebulan 2 lagi boleh dapat kot dekat 5 ni. Harap-harap umur panjang lah. Sebab dia besar pada bapak ni. Bapak dia, untuk pengetahuan tuan-tuan, dah mati dah tu. Penyakit kaki lemah. Kaki jadi lemah. Abang dia pun yang sebelum ni aku timbang 4.3 kan, sama juga. Tak mati. Sekarang ni tengah berubat, ada seekor lagi menderita penyakit yang sama juga. Tapi yang tu ayam siapa aku tak tahu. Dia main berkawan dengan ayam ni. Aduh, aku belah lah kan, ayam sayuk, ayam apa yang kambung kacuk ke apa tu. Kaki dia lemah. Jom aku tunjuk ayam tu jadi macam mana. Yang aku kata tadi lah, ayam yang main kat sini lah, tak tahu ayam siapa. Jom aku tunjuk. Nah ni, dia jadi penyakit kaki lemah juga. Ayam siapa tak tahu. Dia main sini, aku belah lah tengok. Dia terbalik, dia tak boleh nak. Dia semakin hari semakin teruk. Dah seminggu dah jadi ni. Aku rawat macam-macam ubat saja rawat lah. Walaupun dia bukan ayam aku kan, kesian je lah. Ni aku cuba ubat lain juga pula. Apa dia jadi. Makan lalu dia semakin kurus. Letaklah depan lama aku ni. Nampak gaya ni macam, kalau ikut apa yang aku tengok kan, bukan nak kata apa kan, cuma nak kata tak ada lah, tak ada jalan lah ni. Tak ada jalan nak sembuh lah. Tapi aku masih berusaha ni, aku cuba dah ubat lain pula ni. Jadi benda ni tak pernah jadi tau kat depan kau tau. Penyakit pelik-pelik ni. Sebelum ni aku pernah bagi tahu. Aku ada buat penghantaran ayam itu beberapa bulan lepas. Banyak kali lah. Setiap minggu aku ada buat penghantaran ayam. Adalah tolong orang sikit. Dari situ lah aku dapat penyakit-penyakit pelik dekat depan aku ni. Aku rasa lah penyakit pelik-pelik ni datang daripada ayam yang aku hantar lah. Jadi baik kita balik kan, kita terus ke depan kan. Lepas aku kenal penyakit misteri-misteri ayam aku ni, aku terus mandi lah. Balik tengah malam kan, ayam tinggal macam tu saja. Dia tangkap sekok-sekok masuk depan, tidak boleh kat anjing kan. Anjing banyak berkeliaran kat sini. Jadi kadang balik tu tak mandi dah, memai tu dia dapat lah penyakit pelik. Dalam 2 bulan 3 bulan baru dapat penyakit pelik-pelik tu. Sebab aku duk kaji tu. Kaji sendiri lah, adalah rahsia aku sendiri kan. Nanti kalau aku percaya boleh aku cerita, sekarang ni tak boleh sebab aku pun dalam tempoh kajian, buat eksperimen kan. Eksperimen cara kampung-kampung kan. Cuba aku tak percaya sangat orang kata ni buat ni, sebab bila orang kata, orang beritahu ubat-ubatan yang mana orang beritahu tu, tak pernah percaya lagi aku buat. Nak kata cara tak kena tak, cara tu kena. Itulah. Kebanyakan ubat tu lebih kepada macam apa orang panggil, dia macam saja-saja ni. Kadang kita orang dulu kan, dia cuba buat ubat kan, dia buat ubat, dia bagi ubat tu tiba-tiba sembuh ayam dia. Tapi bukan sebab ubat tu memang ayam tu akan sembuh sendiri. Kalau tak bagi pun, tapi bila dia kata dia bagi benda tu sembuh, jadi dia akan pakai benda dia bagi tu sampai sekarang ni. Walaupun dari segi kajian tak ada bukti pun benda tu boleh merawat ayam. Sebab tu aku cuba, tapi tak berjaya sampai hari ni. Kita kena tahu apa bakteria dia yang menyebabkan kaki dia lumpuh ni, dan kita selesaikan dah dengan apa nama dia, apa dia orang panggil, antibiotik. Aku sikit-sikit yang aku faham, antibiotik tu untuk bakteria, vaksin tu untuk virus. Dua benda yang berbeza, kuman yang berbeza.
Bakteria ni kuman dia agak besar sikit lah. Aku tak tahu apa berapa ribu kecil-kecil. Aku tak pasti lah. Yang kata bakteria ni kuman dia besar sikit, virus ni dia kecil. Dia berbeza dua tu, benda yang berbeza. Dan yang aku tahu macam kotok ni, reban ni kotok ni. Ni dia boleh menyebabkan bakteria berleluasa. Tapi virus tak macam ni. Virus dia tak kisah reban yang kotok ke, bersih macam hotel 5 bintang ke, kalau dia lalu kat tu, virus tu dia mai habis. Tu aku beritahu. Dia virus dia tak ada kena benar sangat lah. Tapi dia tetap ada agak selalu sikit sangat untuk reban kotak ni menyebabkan virus bertambah tu mungkin. Tapi virus tak akan boleh selesaikan dengan reban ni cantik ke bersih ya. Virus dia tak sama, bakteria ya. Itu yang sekadar yang aku kaji sikit-sikit, kau boleh bagi tahu lah kat tuan-tuan. Tempat kajian aku pun belum habis lagi. InsyaAllah aku akan cuba kaji sehingga aku dapat selesaikan penyakit-penyakit macam ni. Lumpuh ni. Penyakit lumpuh ni antara penyakit yang susah diubati ni. Kalau tuan-tuan tengok, kalau baca kat Facebook, lepas tu FB, lepas tu kan, ramai yang kata potong lah. Aku betul. Aku tak nafikan benda tu betul. Sebab memang susah nak dapat ubat lah. Jawapan dia yang tu yang betul. Tapi kebanyakan orang dia tak mahu dengar jawapan tu. Dia nak jawapan macam mana nak pergi sembuh. Termasuk aku sendiri. Macam nak beritahu. Tapi tu yang kawan kita yang beritahu tu, sahabat kita yang beritahu tu, potong lah dia kata. Sembelih aja, yang ni tak ada ubat. Betul, aku tak nafikan tu betul. Okey. Dah agak malam lah. Ni tu dah mula azan kat aku kampung sebelah ni. Aku ni rumah aku tepi jalan ni. Kalau tu tengok masa aku buat video kan, dengar bising kan. Bising-bising ni tempat ni. Tu dengar motor. Sebab tepi lalu utama rumah aku. Okey, jom tutup video dah maghrib ni. Okay, nanti aku sambung lagi untuk video kali kedua dengan aku menimbang ayam seekor lagi. Abang kepada ayam tadi. Abang pada ayam tu beza dia 6 hari saja. Beza 6 hari mentah pada 28 hari bulan Januari. Ayam tadi pada 4 hari bulan 2 mentah. Beza mereka lebih kurang 6 hari saja. Nanti aku timbang abang dia tu. Abang dah yang video sebelum ni lah. Nanti aku tunjuk sebelum aku tutup video. Abang ni. Tu abang dia. Reban tu. Abang dia warna gelap sikit. Tinggi sama saja dengan dia, lebih kurang sama tinggi dah, 90 cm lebih lah. Bila diukur dari ujung kuku kaki tu hingga ke paruh dengan keadaan tarik 91 tak ingat 90 lebih lah. Estimator untuk ketinggian tu dah dapat lah. Kita tengok berat dia berapa, dia dengan adik siapa yang berat. Abang dia pun umur lebih kurang, beza 6 hari, kira sama lah, kira sebaya lah. Okey, nanti sambung video di lain hari dan waktu.